Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dah lama PKP kan, musim pandemik ini, dan anak-anak saya pun banyak cuti daripada sekolah walaupun dah sekolah. Tipulah kalau tak bagi gadget kat anak-anak ni. Kita tak boleh nak nafikan ada ketagih. Untuk buang terus, zalimlah kita kan. Apa yang boleh saya sarankan adalah kita sediakan alternatif. Bukanlah sekadar bersifat distraction, tetapi memberikan ilmu. Saya tengok hospital lalu pun saya rasa sangat menarik untuk anak-anak saya, Fatihah, Fatih dan Farahi. Saya suka tengok jadual ni sebab dia ada KPI lah. Anak-anak dapat mengukur pencapaian mereka dengan satu helai kertas, dengan mewarnakan pencapaian-pencapaian mereka setakat mana baca. So tanda di ruangan-ruangan yang dia telah lakukan. Dia bukan sekadar fasting, tapi ada sahur. Ada solat, ada Quran, ada ibadah. Jadi kalau anak kita tanda tarawih tapi dia tak tanda witir, dia mungkin rasa bersalah. Rasa bersalah tu penting. Dalam kit ini juga adalah panduan solat tarawih. Anak-anak kita terpaksa Google ataupun kena dapat daripada pelbagai pihak, kerana dalam kit ni dia comprehend, dia cover banyak benda. Alhamdulillah, tu benda yang saya seronok. Sangat detail bimbingan yang diberikan ya dalam kit ini tentang bagaimana melaksanakan tarawih. Saya dah perhatikan ya. Alhamdulillah ya. Semuanya adalah benar-benar amalan sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian ini yang saya suka ni. Dia mendidik anak kita untuk jaga wang dengan baik. Nak digunakan untuk apa? Buat poket dia sendiri dan simpan duitnya di situ. Ini disimpan adalah untuk buka akaun tabung haji. Pergi buat haji rukun Islam yang kelima pada usia muda-muda. Sebab bila dah tua macam saya ni penat. Jadi dapatkan kasih Ramadan kit berharga RM49 Malaysia untuk Semenanjung dan RM59 untuk Sabah dan Sarawak. Sila hubungi nombor yang tertera dan website yang tertera di hadapan anda sekarang untuk mendapatkan kit ini.